Hai semua dan selamat datang. Pernah tak kita terfikir macam mana pemerintah kita zaman dulu berdepan dengan kuasa paling besar di dunia, tapi tanpa perlu isytihar perang besar-besaran? Hari ini kita akan bongkar rahsia di sebalik bab 8 Sejarah Tingkatan 3, Kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat. Ini bukan cerita pasal perang tau, tapi cerita pasal strategi. Jom kita mulakan. Betul, kita kan selalu dengar cerita pasal pahlawan kita angkat senjata. Tapi bab yang ni special sikit. Ia tunjukkan yang kebijaksanaan tu pun sebenarnya satu senjata yang sangat-sangat hebat. Macam mana pemimpin kita dulu berdepan dengan Empire British yang begitu gagah perkasa. Bukan dengan keris dan meriam, tapi dengan akal dan rundingan. Inilah dia, Game of Thrones versi Tanah Melayu yang akan kita kaji sama-sama. Okey, untuk kita faham bab ni dengan senang, kita akan pecahkan kepada 4 bahagian utama. Mula-mula, kita tengok dulu apa masalah yang datang. Lepas tu, kita kaji pula apa strategi bijak yang raja-raja kita gunakan. Ketiga, kita lihat siapa pembantu utama mereka, iaitu para pembesar. Dan akhir sekali, kita tengok hasilnya. Adakah strategi mereka ni berjaya? Jom, kita ikut struktur ni. Saya jamin, confirm senang nak ingat untuk peperiksaan nanti. Baiklah, jom kita mulakan dengan bahagian pertama, cabaran kuasa barat tiba. Ini adalah titik permulaan cerita kita di mana kedaulatan negeri-negeri Melayu mula diancam dengan sangat serius. Jadi, cuba kita bayangkan keadaan pemerintah kita masa tu. Dekat utara, ada kuasa Siam yang menekan. Dari arah laut pula, kapal-kapal British makin hari makin banyak yang datang. Macam kena kepit dari dua penjuru. Tekanan ni bukan datang serentak tau, tapi sikit demi sikit, makin lama makin kuat. Para pemerintah kita sedar, kalau tersilap langkah, habis negeri boleh tergadai. Mereka perlu fikirkan sesuatu dan kena cepat. Dan kemuncaknya, inilah dia Perjanjian Bangkok 1909. Ini memang satu plot twist yang mengejutkan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perjanjian ini dibuat antara British dan Siam tanpa ada seorang pun wakil dari negeri Melayu di meja rundingan. Bayangkan Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu diserahkan kepada British macam tu je. Macam bagi barang. Raja-raja kita langsung tak diajak bincang. Cuba fikir, tiba-tiba ada orang datang dan lukis garisan sempadan baru dekat belakang rumah kita tanpa tanya. Marah kan? Inilah peristiwa yang menjadi pencetus kepada semua strategi bijak yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Okey, bila dah kena main macam tu, apa pemerintah kita buat? Adakah mereka mengalah? Tidak. Sebaliknya, mereka buka buku panduan strategi mereka. Inilah bahagian kedua dan bagi saya bahagian paling menarik, strategi bijak Raja Melayu. Ini bukan pasal angkat senjata, tapi pasal guna akal fikiran. Strategi mereka ni ada 4 serangkai. Pertama, diplomasi. Mereka berkawan dan berunding secara bijak. Kedua, undang-undang. Mereka cipta satu perisai perundangan. Ketiga, durbar. Mereka bersatu suara untuk menuntut hak. Dan yang keempat, pemodenan. Mereka kuatkan negeri dari dalam. 4 cara yang berbeza, tapi matlamatnya cuma satu, pertahankan kedaulatan. Jom kita bedah satu persatu. Jom kita tengok strategi pertama, diplomasi. Contoh terbaik, Sultan Abu Bakar dari Johor. Falsafah baginda, mudah je. Macam pepatah Inggeris, keep your friends close and your enemies closer. Baginda tak lawan British secara terang-terangan. Sebaliknya, baginda jalin hubungan baik dengan mereka. Lawat Eropah, belajar cara mereka berfikir. Dan yang paling bijak, baginda tubuhkan sebuah lembaga penasihat di London yang dianggotai oleh orang-orang British yang berpengaruh. Ini macam ada orang dalam yang tolong jaga kepentingan Johor dari sana. Genius kan? Kalau Johor guna cara berkawan, Terengganu pula guna cara main tarik tali menggunakan undang-undang. Sultan Zainal Abidin III sangat-sangat teliti. Dalam perjanjian tahun 1910 dengan British, baginda letakkan macam-macam syarat untuk pastikan kedaulatan Terengganu terjaga. Hasilnya, baginda berjaya melambatkan atau delay kemasukan penasihat British sampailah tahun 1919. Itu 9 tahun. 9 tahun tu masih yang sangat berharga. Sekarang, jom kita tengok perisai itu dengan lebih dekat. Undang-undang tubuh ni macam satu buku peraturan negeri. Di Johor, buku peraturan dia kata, bukan sebarangan orang boleh jadi raja. Dan yang paling penting, raja dilarang sama sekali menyerahkan negeri kepada kuasa asing. Noktah. Di Terengganu pun sama, malah ditambah lagi dengan penegasan identiti sebagai sebuah negeri Islam. Nampak tak? Undang-undang ni ibarat kunci mangga yang besar pada pintu kedaulatan negeri. British tak boleh nak masuk sesuka hati. Seterusnya, strategi ketiga. Durbar. Apa benda durbar ni? Senang cerita, ia macam satu mesyuarat rasmi antara semua raja-raja Melayu dengan pegawai tertinggi British. Begini,
Kalau seorang raja je yang bersuara, British mungkin tak layan sangat. Tapi, bila semua raja duduk semeja dan suarakan benda yang sama, suara mereka jadi lebih kuat. Power in numbers. Apa yang mereka tuntut? Mereka kata, pulangkan balik kuasa pentadbiran kepada kami dan buka lebih banyak jawatan kerajaan untuk orang Melayu. Inilah cara mereka berunding secara berdepan sebagai satu pasukan yang bersatu. Okey, kita dah nampak strategi-strategi hebat daripada Raja-Raja Melayu. Tapi siapa yang nak laksanakan semua kerja-kerja ni di peringkat bawahan? Di sinilah kita masuk bahagian ketiga, peranan para pembesar. Fikirkan mereka ni macam CEO atau pengurus projek yang memastikan visi raja menjadi satu kenyataan. Dan sumbangan mereka ni bukan calang-calang tau. Di Perak, pembesar seperti Long Jaafar dan Ngah Ibrahim, mereka lah yang memajukan Lombong Biji Timah sampai Perak jadi negara yang sangat kaya. Di Johor, Datuk Jaafar bin Muhammad pula menjadi arkitek yang membangunkan bandar-bandar moden. Mereka bukan setakat tu je, mereka uruskan pejabat-pejabat kerajaan dan pastikan anak-anak tempatan dapat peluang pergi ke sekolah. Nampak tak permainannya? Sementara British sibuk merancang untuk mengawal, para pembesar kita pula sibuk menguatkan ekonomi dan mencerdikkan bangsa. Inilah cara mereka melawan secara senyap. Dan sekarang, kita dah sampai ke bahagian terakhir dan yang paling kritikal, kesan dan legasi. Selepas semua usaha dan strategi yang kita dah bincangkan tadi, persoalan utamanya, adakah ia benar-benar berjaya? Jadi, berbaloi ke tidak semua usaha ni? Adakah strategi mereka menjadi? Jom kita tengok kat laporannya. Jawapannya, ya, sangat berkesan. Hasil pertama yang paling jelas, strategi ini berjaya menjadi macam speed bump yang besar untuk British. Terutamanya di Johor dan Terengganu, perisai undang-undang tubuh mereka tu betul-betul buat British pening kepala dan susah nak ambil alih negeri secara terus. Ia bagi pemerintah kita ruang dan masa untuk bernafas. Hasil kedua, dan yang ni sangat penting untuk kita hari ini, institusi raja berjaya dipertahankan. Walaupun British dah kurangkan kuasa politik sultan, mereka tak dapat hapuskan tahta itu sendiri. Institusi raja kekal berdiri sebagai payung kedaulatan, penjaga adat istiadat dan agama Islam. Legasi inilah yang kita warisi sampailah sekarang dalam sistem raja berperlembagaan kita. Tanpa kebijaksanaan mereka dulu, mungkin cerita sejarah kita dah jadi lain. Hasil yang ketiga, satu kemenangan besar hasil desakan dalam Durbar. Ingat tak tuntutan mereka tadi? Akhirnya, British terpaksa bersetuju dan menubuhkan Perkhidmatan Tadbir Melayu atau MAS. Inilah pintu masuk pertama untuk orang-orang Melayu yang bijak pandai untuk menyertai jentera pentadbiran kerajaan. Satu langkah yang super penting ke arah mentadbir negara sendiri pada masa akan datang. Dan hasil yang terakhir, legasi pemodenan. Semua usaha mereka membina sekolah, membaiki sistem pentadbiran dan memajukan ekonomi itu ibarat macam menanam benih. Pada masa itu, mungkin tak nampak sangat hasilnya, tapi benih-benih inilah yang akhirnya tumbuh menjadi pokok kemakmuran untuk generasi-generasi akan datang. Asas yang mereka bina inilah yang membolehkan negeri-negeri Melayu terus maju ke hadapan. Jadi, jelaslah bahawa tindakan bijaksana para pemimpin kita dahulu bukan sekadar satu tindak balas, tetapi satu strategi jangka panjang yang telah membentuk negara kita yang kita lihat hari ini. Ini membawa kita kepada satu soalan untuk direnungkan bersama. Kalau kebijaksanaan mereka dulu telah membentuk Malaysia, apakah pula jenis kebijaksanaan yang kita perlukan sebagai generasi hari ini untuk menghadapi cabaran-cabaran masa depan? Fikir-fikirkan. Itu sahaja untuk analisis kita kali ini. Jumpa lagi.